Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam rukun negara. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Dif-dif kehormat, guru-guru, rakan-rakan peserta serta hadirin yang saya hormati sekalian. Indah sungguh si bunga melati, harum mewangi di tepi halaman. Rukun negara penyatu hati, teras perpaduan sepanjang zaman. Hadirin yang saya muliakan, sesungguhnya pembangunan fizikal tambah pembangunan sasya ibarat sebuah bangunan yang indah nian tetapi rapuh dasarnya. Atas kesedaran inilah selepas peristiwa 13 Mei 1969 lahirlah Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah kebangsaan yang menjadi kompas dalam membentuk identiti dan kepribadian rakyat Malaysia. Persoalannya, pernahkah kita menghayati kelima-lima prinsip tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan? Justru, izinkan saya mengupas tiga prinsip yang menjadi tunjang pembinaan negara bangsa, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang saya kasihi, prinsip pertama dalam rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Dan bukanlah suatu kebetulan prinsip ini diletakkan pada kedudukan yang paling utama. Hal ini dikatakan demikian kerana agama menjadi tonggak membentukkan akhlak dan peribadi seseorang. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agamanya tidak hanya takut kepada penilaian manusia, tetapi sedar bahawa setiap tindakan membawa tanggungjawab yang lebih besar di sisi Tuhan. Kesedaran batin inilah menjadi benteng dalam melahirkan masyarakat yang berintegriti. Namun begitu, dunia pasca moden hari ini memanifestasikan hakikat yang membimbangkan. Kemajuan teknologi membawa gugatan terhadap nilai tersebut. Penipuan dalam talian, buli cyber dan penyebaran fitnah semakin berleluasa apabila kecanggihan teknologi tidak disertai dengan kematangan intelek dan spiritual. Sebagai tamsil, wujud segelintir individu yang tegar menyebarkan maklumat palsu sehingga menjejaskan maruah pihak lain tanpa memikirkan impak sosial, semata-mata demi mengejar keuntungan duniawi. Sesungguhnya, apabila hubungan manusia dengan Tuhan diperkukuh, hubungan sesama insan juga akan menjadi lebih harmoni. Hadirin sekalian, jika prinsip kepercayaan kepada Tuhan membentuk jati diri individu, maka kesetiaan kepada raja dan negara pula membentuk jati diri kita sebagai seorang warga negara. Kesetiaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran jalur gemilang atau nyanyian lagu negara, tetapi mampu meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri sendiri. Malaysia bertuah kerana mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang menjadi lambang kesinambungan sejarah dan penyatuan rakyat. Sebab inilah menghormati institusi raja, mematuhi undang-undang serta mempertahankan kedaulatan negara merupakan tanggungjawab setiap rakyat. Namun demikian, nilai patriotisme pasca moden ini mendepani pancaroba alaf baharu yang nitip di ruang digital, penyebaran daya palsu, ujaran kebencian dan provokasi di media sosial ampuh menggugat keharmonian yang telah dipasar sejak sekian lama. Sebagai generasi pewaris watan, kita dituntut untuk menjadi pengguna yang media cakna. Janganlah kita menjadi asbab kepada jurang perpecahan. Sebaliknya, jadilah peneraju kepada keutuhan perpaduan. Janganlah sesekali kita alpa
Patriotisme bukanlah suatu simbolik bermusim tatkala tibanya bulan kemerdekaan. Sebaliknya, ia merupakan nilai murni yang berakar ubi dalam sanubari setiap rakyat Malaysia. Hadirin yang saya hormati, prinsip pamungkas yang saya ingin ceratinkan ialah kesopanan dan kesusilaan yang merefleksikan citra hakiki masyarakat Malaysia. Persoalannya, apakah signifikannya sesebuah kemajuan material sekiranya rakyat kian terpesong daripada adab dan budi bahasa? Benarlah di iktum Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Namun, gugatan terhadap nilai ini semakin meruncing tak kala sebahagian anak watan tewas dalam mengawal pelataran lisan mereka. Perbezaan hemat yang sepatutnya menjadi ruang wacana intelektual kadang-kala berubah menjadi serangan pribadi akibat kadang-kala kematangan dalam berkomunikasi. Oleh itu, setiap individu mempunyai obligasi untuk menjaga tertib bicara dan etika komunikasi. Sama ada di kehidupan nyata maupun di alam maya. Berbicaralah dengan hikmah, menegurlah dengan berhemah. Sesungguhnya, apabila kesopanan dan kesusilaan menjadi budaya hidup, perpaduan akan terus diperkukuh dan dapat dikecapi bersama. Hadirin yang saya muliakan, tidak dapat disangkal lagi bahawa kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan yang berintegriti, kesetiaan kepada raja dan negara melahirkan rakyat yang patriotik. Manakala kesopanan dan kesusilaan membina masyarakat yang beradab serta bersatu padu. Persoalannya, adakah kita mahu menjadi generasi yang sekadar mampu melafaz baik-baik rukun negara atau generasi yang benar-benar menjiwai serta menterjemahkannya dalam lakuan dan perbuatan? Hayatilah prinsipnya, semarakkanlah perpaduannya, pertahankanlah kedaulatannya. Sesungguhnya selagi rukun negara dijunjung tinggi, selagi itulah Malaysia akan terus berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dengan lafaz bersekutu bertambah mutu, marilah kita berganding bahu demi Malaysia yang lebih gemilang. Sekian, terima kasih.